Budak ini pagi-pagi ni. La ilaha illallah. Kau mancing ikan, kau mancing udang hari ni? Malah nak mancing. La ilaha illallah sano. Malah nak mancing. Nak mancing lah hari ni. Anak udang apa? Wey, la ilaha. Angkat. Abang. Barang. Ha. Baru tu. Baru. Ni kan? Bukan. Lepas. Belum balik ni. Astagfirullahaladzim. Kejap lagi aku sampai lah. Bismillah. Yuk mancing. Mantap. Bergasak lah tu. Mana ni? Hah? Betul-betul mungut ni. Aku tadi nak ikat mata lagi lepas tu. Cik, aku ajar. Sini dua. Tiga. Ikat tak depan tu? Oh, tak ikat. Wih, busuk-busuk. 5. 6. Itu bukan makanan terbuka. Itu bakar darah. Aduh. Aku pergi tempat sini. Dia buat situ tadi? Si Anu tu pakai anak udang duk belakang aku ni. Darah dia ke sana ni, kuning. Ni gitu. Okey. Lucia lah. Ni tadi aku dapat mana pakai yang ni. Ni tak bocor. Ni tu buntut dia tak boleh. Kenapa? Nanti dia kering? Tak, bukan. Habis? Kadang-kadang aku nak simpan. Dia boleh tu. Sekejap. Satu je dulu. Pegang Nak ambil dua kan? Ambil dua? Lomak. Lucia. Hai kau. Memandangkan air. Pita merah Nah. Dah tak payah. Tak payah. Ambil. Tak payah. Aku. Nah, terima kasih. Nah. Terima kasih. Terima kasih. Ini dah ada. Allah. Dah kan kita cabut gigi. Kau ingat nak senang nak nyawak ni? Senang. Kau ingat senang? Nanti kau kumpau. Pandai mulut masin. Dah, aku dah kat atas tu. Siapa parit? Woi, patin. Sini makan tak? Kelabur, patin semua ada. Itu mancing hari ni bang. Kejap lagi kena tu karang. Ayak dia lah. Kita mancing ni bang. Hari ni guna umpan pulut hitam. Alhamdulillah. Sahabat kita selamat carikan tadi. Saya memang tak sempat. Bismillah. Pulut hitam. Tengok apa penangan pulut hitam ni. Wah, ini namanya sapit kuning ganteng. Dah ada lesen. Dah ada lesen dah, bau tentram jiwa. Tak rumpau. Pada mantap. Tambah lagi. Pulut hitam makannya. Pada mantap. Oi. Ada kat tengah rupanya kau. Kat tengah je. Nampak? Alhamdulillah.
Kat tengah bang, umpun-umpun dia makan pula. Aduh mantap. Oh, tepi seluruh punya nak makan tengah. Nak makan tengah rupanya kau. Tinggi tak tu. Alhamdulillah. Aduh mantap. Macam ada lagi. Macam ada lagi. Oh, tinggi. Alamak. Duit ni. Alhamdulillah. Aduh mantap. Lecos pula. Tengok ni. Nasib baik ada ganti. Comel. Alah. Comelote. Balik lah. Tak ada pula. Tadi bukan main tau. Good. Oh, ni dia. Oh, ni dia. Ini dia. Alhamdulillah, sepit kuning. Ui, beria dia makan umpun pula bang. Pulut hitam ada juga. Tapi umpun dia lagi suka pula. Padu mantap. Ni. Ni tak ada. Alhamdulillah. Baru balik lah. Dah ambil lagi. Lapar ni. Lapar ni. Boy. Terima kasih lah kau sudi makan. Alhamdulillah, cantik-cantik pula tu. Bergasak. Bang, duduk tengah kau. Alhamdulillah. Sepit kuning. Baru mantap. Belah. Comel juga. Mari. Comel betul. Allahu Akbar. Umpun macam tu dia makan bang. Buang. Boy. Cepat benar air ni pusing. Air atas kuat lah. Pasang lagi. Alhamdulillah. Baru nak syok air dah pusing. Aduh. Alhamdulillah. Pada mantap. Alah mak. Comel lah pula. Mana? Jinggai. Nanti kau umpan baung. Bawa joran besar balik ke tengah. Tapi ini banyak nawai, tak boleh. Alhamdulillah. Pada mantap. Nak hujan pula bang. Pungut mana yang sempat je lah ni. Allah. Makin nak hujan makin kecil udangnya. Baru mantap. Mana yang kasar-kasar ni? Ada makan tapi tak berapa saiz lah. Alhamdulillah.
Padu mantap. Amboi hai. Dah nak laju baru dia nak ambil. Alhamdulillah. Padu mantap. Semua saiz-saiz putih ni. Alhamdulillah. Saiz-saiz putih. Boleh lah bang. Buat lauk. Padu mantap. Amboi. Alhamdulillah. Speed kuning. Makan ada, saiz tak berapa handsome. Alhamdulillah. Ni macam ada saiz sikit. Macam lah. Alhamdulillah. Kalaulah semua macam ni, alhamdulillah. Tu dia. Padu mantap. Saiz putih lagi. Amboi. Alhamdulillah. Ada color sikit abang. Ada biru sikit. Hilang dah tanduk kau. Dah tak bertanduk dah. Gaduh lah ni. Padu mantap. Jadilah bang. Dah laju pula. Padu mantap. Padu mantap. Tapi but dah terpusing-pusing pula bang. Terangkat sauh angin kuat. Padu mantap. Mohon kasih color sikit. Allah, cos pula. Oh, diingat kita nak assessment kan dah kena. Kuk. Oi. Mount. Padu mantap. Melayu. Sentuh. Ui. Jangan sentuh. Meloyot. Mantap. Wah, ni pun meloyot nah. Pae. Ambu. Kan? Meloyot. Meloyot dah. Padu mantap. Tu lah pasal. Meloyot. Alhamdulillah. Awas saiz. Padu mantap. Alhamdulillah. Abang kuning. Padu mantap. Kuning. Alhamdulillah. Meloyot.
Baru mantap. Oh, dah ada. Alhamdulillah. Tu dinamakan padu mantap. Wah, 15. Ya Allah, mak. Jangan dah sangkut. Aduh. Lepas terus. Ingatkan kasut. Dia punya bising narik joran. Tungtang-tungtang. Rupanya besar ini je. Padu mantap. Ini tak ada. Dah ada. Alamak. Tak besar. Parah. Kejap dia besar, kejap dia kecil. Kejap dia besar, kejap dia kecil. Udang ni bang. Padu mantap. Alhamdulillah. Padu mantap. Mana pergi yang biru-biru ni? Padu mantap. Kepik kuning. Lembui. Mari sini sayang. Mari sini sayang. Alhamdulillah. Padu mantap. Satu. Macam ada je ni. Oh, lepas. Ni kenapa yang melengkung ada udang. Talu-talu. Alhamdulillah. Satu. Dua. Padu mantap. Okey bang, udang penutup dah balik. Ada juga udang tapi tak berapa meriah lah bang. Kita balik. Padu mantap. Okey bang. Rasanya setakat ni aja. Jenuh cari udang bang. Ada tapi tak berapa meriah kita tengok. Jadilah hasil daripada pukul 10 tadi. Ni dah pukul 6 petang. Ni dia. Saiz tak berapa cantik. Udangnya bolehlah ada lah. Semua saiz saja tak berapa handsome. Saiznya tak berapa handsome. Ini saja hasilnya. Tu dia. Tu saja bang. Itu saja bang hasil saya. Pukul 10 pagi tadi sampai ni dah pukul 6 petang. Jenuh juga mencari. Member saya selamat tu bergasak. Kena spot. Dia tak semua tak merata udangnya. Terkena merasa bang. Okey bang, insya-Allah ada kesempatan yang lain nanti. Kita bertemu kembali lah macam cakap. Okey, manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye bye.